سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Hari ini kita baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Hadid yang kita baca minggu lepas tu belum habis lagi. Tak apalah, kita sambung sikit waktu kita cakap tadi. Kita mula dengan surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذا وقعت الواقعة bila berlakulah kau yang mesti berlaku. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ketika itu tidak ada seorang pun yang membohongi tentang berlakunya al-waqi'ah. Khafidatun rafi'atun. Al-waqi'ah atau kiamat, dia boleh menendahkan orang yang besar selama ini, orang tinggi selama ini. Rafi'atun, boleh mengangkat naik orang yang dihina-hina dan direndah-rendahkan selama ini. Idza rujjatil ardu rajja, bila bumi ini digempar sehabis-habisnya. Wabussatil jibalu bassa, dan bila bukit bukau gunung ganan dihancur leburkan secukupnya. Fakanat haba'an mutbatha, menyebabkan gunung ganan bukit bukau menjadi habu, jadi abu yang bertaburan. Wa kuntum azwajan thalatha, wahai manusia, tanpa mengira bangsa dan bahasa, benua dan sebagainya, akan terbagi tiga. Fa ashabul maimanah, satunya manusia yang dikira ashabul maimanah, orang yang diberi rekod hidupnya di sebelah kanan. Ma ashabul maimanah, alangkah seronoknya, alangkah bahagianya orang-orang yang diberi rekod sebelah kanan. Wa ashabul masyamah, yang keduanya orang-orang yang diberi rekod hidupnya atas dunia ini di sebelah kiri. Ma ashabul maimanah, alangkah celakanya, alangkah kecewanya manusia-manusia yang diberi rekodnya di sebelah kiri. Wasabiqun as-sabiqun, dan yang ketiganya orang yang sabiqun, orang yang terkedepan. As-sabiqun, yang benar-benar terkedepan. Ulaikal muqarrabun, itulah mereka yang didekati dengan Allah SWT sendiri. Fi jannatin na'im,
akan disiapkan, diletakkan, ditempatkan dalam syurga Naim. Thullatun minal awwalin, sebahagian besarnya daripada orang dulu, wa qalilun minal akhirin, dan sebahagian kecil daripada orang kemudian. Sadaqallahu alazim. Para hadirin semua, sebelum kita masuk ngaji dalam surah baru, surah Waqiah, kita ambil sikit ayat minggu lepas, surah Al-Hadid. Ada surah lagi yang kita tak habis lagi, iaitu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Di penghujung surah Al-Hadid yang kita baca berminggu-minggu dulu, ujung sekali Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu, hei orang mukmin. Cara bahasa Allah Ta'ala berkecek dengan orang, di antara bahasa yang paling baik sekali ya ayyuhalladzina amanu, hei manusia mukmin. Tak kira bangsa apa, Melayu ke Cina ke orang asli ke orang Eskimo, asalkan mukmin, dengar aku nak berbahasa dengan satu. Yang kedua, saya sebut berkali-kali, dalam Quran tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu, hei orang Islam. Tak ada. Daripada awal Quran, mula daripada Al-Fatihah sampai ke qul a'udzu birabbin nas, nak cari sepatah ya ayyuhalladzina aslamu, ya orang Islam, tak ada. Kerana orang Islam saja tidak bersama dengan orang, tidak bersama dengan mukmin, iman. Islam ego dia iman. Itu apa namanya, sifat Islam, iman. Kalau kita ni orang Islam, dia panggil Muslim. Dan kalau kita ni Islam, kita ni bercampur dengan iman, maka dia panggil mukmin. Bila Allah Ta'ala nak panggil orang yang dia sayang, dia kata ya ayyuhalladzina amanu. Hari ni pun sebut ya ayyuhalladzina amanu. Dan tidak ada penuh Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu, ya orang Islam. Islam ni bagai dua. Saya duk mengajar tanda saya orang Islam, tuan-tuan semua duk mengaji Quran tanda kita orang Islam. Tapi saya mengajar ni kerana suka rela sendiri ke kerana mencari ada sesuatu. Kalau mari mengajar